Baru-baru ini seorang pengguna laman sosial telah berkongsi video rakaman dashcam yang menunjukkan kehadiran jentera pengorek didakwa dalam kawasan jajaran paip gas berpagar beberapa hari sebelum tragedi kebakaran saluran gas di Putra Heights, Subang Jaya pada Selasa. Video tersebut turut menunjukkan kerja-kerja pengorekan tanah melangkaui kawasan berpagar. Dalam rakaman dipercayai bertarikh 28 Mac 2025, ia memaparkan jentera pengorek berada tidak jauh dari lokasi kerja-kerja pengorekan tanah di tepi jalan. Klip tersebut turut menunjukkan kemunculan jentera pengorek kaut pada sebelah petang 30 Mac berada betul-betul di kawasan pengorekan tanah. Berdasarkan pemerhatian, keluasan tanah yang dikorek bertambah besar dalam tempoh 2 hari tersebut dan tiada sebarang papan tanda penyelenggaraan yang dipasang. Pemilik video turut berkongsi pengalaman kerap kali melalui jalan berdekatan Putra Heights dan mengagumi kehijauan kawasan lapang yang berpagar, namun kini meluahkan rasa hiba setelah lokasi itu bertukar seakan medan perang. Rakaman tersebut secara tidak langsung mencetuskan persoalan serta menerima pelbagai reaksi daripada warga maya. Ayah tadi tu. Nanti ni tak foto-foto kan.